Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. So hari ni Amin nak bawa Raisya pergi satu tempat menarik dekat Kuantan ni, iaitu dekat Natural Batik Village dekat Chengalempong lah. Okay. So kita akan pergi sana, kita akan buat mewarna batik lah. Okay, jom ikut Amin, kita pergi ke Natural Batik Village. Let's go. Okay, kita dah sampai ke Natural Batik Village. So kita nak pergi ke Natural Batik Village ni, nak pergi mencanting batik. Jom kita tengok apa yang ada dekat Natural Batik Village. Cari parking dulu. Boleh ke sini? Nak pergi mana ni adik? Nak pergi ke Natural Batik Village. Kita nak pergi mewarna batik, mencanting. So kita tengoklah apa ada dekat dalam. Jom masuk. Let's go, tengok. Wah, ramai orang mencanting batik. So ni dia punya peta. Ya, jom masuk. Ada fish halus. Ini tak apa, set DIY RM20, satu brush, satu color plate, satu batik RM20. Total. Yang ni apa, kitchen, satu RM4, tiga RM10. Sarung bantal ke? Bukan. Iyalah, sarung bantal lah. Macam bag. Bag. Kan, sarung bantal. Oh, bag lah. Bag. Bag kan begini. Ke mana dia letak di silap? Apron bos. Oh, ada wow lah, wow batik. Nak topi? Ada nak topi? Ni, topi batik. Tak nak? Nak pink colour? Oh, macam-macam ada. 15. Ni topi pesawah pun ada. Topi petani RM32. Kain sarung viral, satu pieces RM10. Siap jahit. Wow, ni pun dia jual lah RM360 lah. Ni RM360. Ni untuk tisu punya ni. Oh, ni beg silang. Cantik. Nice. I love Kuantan, RM20. I love Kuantan. Fish magnet.
I love cerating. Dek, ni, wow. RM24. Wow kecil. Ada nak wow. Boleh terbang ke wow ni? Boleh terbang ke? Ha? Boleh terbang? Ya ke boleh terbang? Kecil je. Batik sarung RM60. Kain meter 1 meter RM35. Iya. Cak. Oh. Baju pantan. Jom. Alas meja pun ada corak batik. Tablecloths. Tablet card 19. Batik canting Terengganu RM50. Oh, ini samping ni. Ya. Kejap, Daddy nak tengok samping. Saiz kecil RM95. Untuk hari raya samping. Samping pun ada. Berapa? 85. Baju batik. Blouse. Ya. Lady blouse. Baju kurung Kedah. Blouse. Baju kelawar. Ya. Ya, tengok apa? Kain polyester. Oh, ada cicak, corak cicak. Cicak. Ni, Dek. Cicak. Nampak tak? Cicak. Nampak? Cicak. Ni atas ni. Ni cicak ni. Cicak di dinding. Mana selimut? Oh. Bukan selimut lah. Kain apa tu?
Hijau batik. Asal suratnya ni. Batik Islam. Batik Islam, batik mambau. Hand block. Dia merayap. So sebelum nak mewarna kena bayar dulu lah. Ya. Tu apa dia? Dah dapat kuda, nak mewarna kuda. So boleh pilih dulu, bayar. Lepas tu baru boleh mewarna. So belakang ni ada meja-meja untuk mewarna batik. Macam nak colour kuda? Kena bayar dulu. Tu saiz apa? 88. Jom, bayar dulu. Adik, kena bayar dulu. Jom. Bayar dulu baru boleh colour. Ya, nak bawa wear colour. Tunggu sekejap. Okey. Okey, mula-mula kena pakai apron dulu. Pakai ni kotor. Nanti baju kotor, kena pakai apron. Pakai apron dulu. So dia bagi ni color. So untuk nak mewarna, ni dia punya tips. Color mixing guide. Apron boleh ambil dekat belakang, tergantung. Okey. Slow adik. Go, tolonglah. Jangan lupa macam tu. Sabar, tunggu ibu. Tunggu adik. Wah, pandai lah. Okay, celuk air. Okey, kita basahkan dulu. Mana biru? Kuda warna biru ke adik? Ni, kena tengok ni. Adik nak colour apa? Warna apa? Blue? Blue dengan red. Okay, ambil red pula. Red. Yang ni, celuk. Okey, sewan. 我觉得有点金色的味道吧。Jadi apa tu? Blue campur red. Ni, blue campur red jadi purple. Purple colour. Cantiknya. Okay. Nak lagi? Orange. Sini. Ni bawah. Cantiknya. Cantiknya. Okey, lagi. Adik jangan keluar daripada line tu. Slow, tak payah laju-laju. Ya. Lagi? Warna apa? Orange lagi. Situ pula. Slow. Dia ada line dia. Ada line dia. Mati. Time lapse. Sini. Tu, time lapse. So dekat sini buka daripada pukul 10 sampai 7.
7 malam. Masuk adalah percuma. Dekat Cengal Lempung, Balok, Kuantan. Oh, tu contoh-contoh batik. DIY batik. Tuan apa? Purple. Kat sini, kat sini. Purple ke? Warna pink. Merah. Basuh dulu. Basuh. Ni warna merah, red color. Okay, slow. Basuh dulu. Slow. Basuh air sini. Letak sini. Letak kat sini. Nak buat sendiri, tak nak bagi orang lain pegang. Tengok dia punya line. Dia memang dah ada line dah. Dia guna lilin. Mana kaki kuda? Mana tu? Okey, dah nak siap dah. Raisya punya hasil batik, mencanting batik. Ya, cantik. Cantik Raisya buat. Kuda. Lagi ni. Kuda cantik. Ibu nak buat dulu. Ada buat ke tu? Ada color, wet color. Ada ibu buat dulu. So lepas ni kalau nak jemur boleh jemur lah. Kita bagi warna dia lebih langsung. Warna Syah warna gelap. Jadi ratakan sikit warna merah emas. Ya. Kaki dia. Ni kaki tadi. Sebab ni dah keluar dah. Nah. Ya tak? Ni kenapa yang warna biru? Bagi turn sikit warna. Dah, cantik. Cantiknya. Angkat, Ica angkat. Tepi-tepi. Janganlah mata, nanti kena. Okey, pegang. Ica pegang. Tak, ibu buat latar belakang. Jangan pegang. Tadi jangan pegang. Nanti kena tangan. Tangan adik. Pusing. Ah. Tunjuk. Tunjuk. Tunjuk ke depan. Tunjuk dekat kamera depan.
Cantiknya. Ibu buat. Ica buat. Cantiknya Ica buat. Tengok. Wah. Betul. Okey. Jom kita beli. Jom kita beli. Kita bayarlah. Jom kita bayar. Bayar. Okey. Jom bayar dulu. Ni tunjuk sini. Okey, dah siap mewarna. Kita boleh jemur dulu tengah panas. Cepat bawa pergi sana. Panas. Tu, dekat panas. Jemur kat sana untuk 10 minit. Bagi kering. Letak. Okey, letak. Letak bawah. Letak. Okey. Duduk bawah dia. Jaga. Okey. Apron pun dah sengit-sengit dah. Pelukis batik. Adik, pelukis batik. Ramai orang hari ni. Tak kering lagi. So semua orang tengah mewarna lah. Mewarna batik. Ni semua meja lah, boleh duduk. Okey. Oh, belakang ni ada tie-dye tea. Wah, ni alat-alat nak buat batik. Macam-macam corak. Ya, wah cantiknya. Hand block batik. Cara membuat batik. Ya. Wah, cantiknya. Oh, ni dah siap warna. Jangan pegang adik. Jangan pegang. Ya. Ada fish. Fish orange. Fish blue, ya. Ya, fish orange. Lilin dah ni kan, menitik. Dia cairkan kan nanti kan? Dia buang lilin tu kan? Oh, ni lilin dia. Ni lilin. Dia cairkan. Dekat sini ada batik cafe. Ya, minum air dulu lepas penat mengala. Nak order kopi pun boleh order kopi. Kopi. Ya. Kuantan kopi O. Durian. Sedap air apple. Sedap tak air apple? Sekejap lagi dah kering sikit batik boleh ambil ya. Nanti dia masukkan dalam frame. Lepas tu kena bayar dulu. Ini dia bahan-bahan membuat batik. Tu dia punya janting, wax dia, lilin dia.
Tu ada resin dengan blok. Ni ada baju kurung batik yang dah siap. Baju kemeja batik pun ada juga. Blazer batik pun ada juga. Yang ni kemeja batik. Harga 380. So dah bayar RM15 dekat cashier. So kita boleh tunjuk dekat orang tu lah untuk ambil kita punya batik. Nanti diisi dalam frame. Ambil adik punya batik. Jom, elok-elok. Petang ni cuaca tak berapa panas, tapi dah kering kot. Okay, ambil adik punya. Tak, mana satu Ni. adik punya? Mana satu adik punya? Which one? Okay, kejap. Oh. Ambil, jom. Bunyi awak nak langgar. Ambil. Nak bawa balik. Okay, bagi dulu dekat abang tu. Bagi dulu dekat abang tu. Jom bawa balik. Mana? Tunggu jap. Kita bagi dekat ni. Ni resit. Okey. Adik situ. Bagi ke abang tu. Dah kering ah? Nah, dah. Ini saya pasang. Jom. Follow. So kita bagi dekat staff dia. Jom. Oh. Tunggu adik punya. Masukkan dalam frame. Tak sabar menunggu. Bayar dah. Gimana dah? Ni tak payah bawa. Bayar dulu. Boris. Okey bang. Okey. Ini ada setengah tempat belum kering. Jadi Okey. kalau kita masuk dia akan merebak. Dia akan dia risiko akan- lah tapi risiko tertanggung. So abang ni kita buka ke atau abang buka sendiri? Tu bukan saya punya. Ni. Ni dua bukan lah? Bukan. Okey. Okey. Okey, terima kasih. Alright. Ketiga sekali. Bukan lain. Okey. Okey, bye-bye. Tengok kamera. Ni, adik. Bye-bye. Bye-bye. Tunjuk adik punya. Tunjuk dekat depan, dekat luar. Jom kita dekat depan.
Okay, so hari ni aktiviti kita dah settle. Adik tunjuk dulu. Ini adik punya hasil. Adik punya apa? Adik punya apa? Ada unicorn. Unicorn, cantik. Wah, tunjuk. Cantiknya. So ni painting DIY lah. Ni painting DIY. Pegang macam ni. Macam ni. So ni saiz 8 inci kali 8 inci. Harga dia RM15 lah. RM15. So dapat macam ni lah. Okay. So tu saja guys untuk apa ni, Natural Batik Village Kuantan, Pahang. Semoga berjumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.